Okey, sekarang untuk example yang berikutnya, saya nak tunjukkan dekat awak macam mana kalau reciprocal bercampur dengan square root ataupun set. Okey, jom kita tengok soalan J. Okey, kita pergi pada function paling basic. Kita ada 1 per, lepas tu punca kuasa X. Okey, tadi kita hanya ada 1 per X dengan kita hanya ada punca kuasa X. Sekarang kita gabungkan kedua-duanya. So, apa jadi pada function ni? Okey, jom tengok. Okey, so sebenarnya sama je dekat bawah tu. Cuma kali ni bila dia ada punca kuasa, kita sekarang sedang menggabungkan kedua syarat. Okay, first, bila pecahan itu, X tu berada kat bawah, dia tak boleh sama dengan kosong. Lepas tu, untuk punca kuasa pula, dia mesti more than or equal to 0. Tapi sekarang sebab punca kuasa tu duduk dekat bawah, equal kat sini tak boleh dah. Yang ni. This equal dah tak valid dah ni. Okay, sebab bawah ni tak boleh jadi sama dengan kosong. So, menggabungkan kedua-dua ni, maka kita sebenarnya ada more than 0. Okay, equal dah tak ada dah. Alright, so dalam kes ni maknanya domain bagi function ini adalah X is more than 0. Equal tidak ada. Okay, dan negatif pun tak boleh lah sebab ada punca kuasa kan. Okay, lepas tu macam mana pula dengan range? Okay, untuk range pula, ni pun macam saya akan pakai konsep tadi. Okay, awak ada positif 1 ke atas ni, which means it's always positive. Okay, lepas tu per, okay, sekarang ni disebabkan ada punca kuasa ni, bawah ni akan sentiasa positif juga kan. So, bawah ni pun adalah positif. So, kita faham dah, oh rupanya function ni hanya wujud dekat positive side. Okay, dalam masa yang sama, boleh tak dia jadi kosong? Tak boleh. Dia boleh jadi value yang sangat kecil, tapi dia takkan jadi kosong. Okay, maka untuk case range, dia adalah from 0, 0 tak termasuk, sampai infinity. Okay, ini pun kebetulan. Tengok ni, kebetulan ni dengan ni benda yang sama kan. X more than 0 pun boleh tulis sebagai 0 to infinity juga kan. Okey, ni kebetulan juga sama. Okey, sekarang saya akan tunjuk contoh yang memang tak sama. Katakanlah untuk soalan untuk soalan K, saya buat fx sama dengan 1 per punca kuasa X tolak 4. Okey, ni macam example tadi dah lebih kurang. So, untuk case domain, kita tahu yang bawah tu mesti sentiasa more than 0. So, kita ada X minus 4 is more than 0. Maka X is more than 4. Ataupun, kita boleh tulis sebagai from 4 sampai infinity. Dan 4 tak termasuk tau. Kena ingat, kalau 4 termasuk, bawah ni jadi kosong. Okey? Manakala untuk range, case dia sama je macam tadi. Okey, tengok ni. Bila atas ni kita ada positif, bawah ni pun sentiasa positif. Okey, dan dia takkan jadi kosong, maka case range pun sama je macam tadi, iaitu graf ni wujud from 0 sampai infinity. 0 tak termasuk lah, sebab tu 0 tu adalah open bracket.